Pagi tadi saya dapat maklum bahawa Ratu Naga and the gang kata nak datang ke rumah saya memberi bantuan air. Saya ingat dia nak datang satu trailer air, ya. Tetapi malangnya yang saya lihat mereka hanya datang berdua saja, konon-kononnya, ya, nak memberikan bantuan air dengan menyindir saya. Apa yang saya lakukan ini bukanlah untuk saya semata-mata, tetapi untuk masyarakat di seluruh negeri Selangor, terutamanya di Ampang ini, di kawasan ini. Boleh datang ke sini, tanya dengan jiran-jiran kita. Memang sudah hari yang kelima tidak ada air di sini. Jadi saya menasihatkan mereka, geng-geng PKR, geng-geng ini, jangan nak buat politik, bermain politik semata-mata. Memang kita tidak air. Ini adalah isu rakyat, isu masyarakat. Berhari-hari tidak ada air. Jangan nak jadikan lawak jenaka apa yang berlaku ini. Ini adalah satu kebenaran. Jadi mereka datang kemari, ya, dengan tak bawa air, kata nak bawa air trailer, sebab itulah dia dimandikan hari ini. Jadi perbuatan Ratu Naga untuk memferli saya, kononnya nak bersihkan rumah saya, nak memberi bantuan, ini adalah perbuatan yang keji bagi saya. Ya, ini adalah perbuatan yang keji. Sepatutnya beliau datang berjumpa dengan kepimpinan PKR, ya, pemimpin PKR, supaya menangani isu ini, mencari jalan menangani isu ini supaya masalah yang sangat kritikal yang dihadapi oleh rakyat negeri Selangor dan Lembah Kelang ini diselesaikan dengan segera, bukan bermain politik semata-mata. Ya. Jadi saya yakin mereka akan datang dan saya mengalu-alukan siapa yang nak datang. Kalau nak datang rumah saya, kawasan sini, bawa tanker besar. Jangan nak bawa botol, nak ferli saya. Ini perbuatan yang kurang ajar, yang tidak boleh diterima sama sekali. Jadi apa yang beliau buat, terimalah padahnya. Okey, dah buang. Okey, dah lah. Ratu Naga untuk memferli saya, kononnya nak bersihkan rumah saya, nak memberi bantuan, ini adalah perbuatan yang keji bagi saya. Ya, ini adalah perbuatan yang keji. Sepatutnya beliau datang berjumpa dengan kepimpinan PKR, ya, pemimpin PKR, supaya menangani isu ini, mencari jalan. Pagi tadi saya dapat maklum bahawa Ratu Naga and the gang kata nak datang ke rumah saya memberi bantuan air. Saya ingat dia nak datang satu trailer air, ya. Tetapi malangnya yang saya lihat mereka hanya datang berdua saja, konon-kononnya, ya, nak memberikan bantuan air dengan nak buat politik, bermain politik semata-mata. Memang kita tidak air. Ini adalah isu rakyat, isu masyarakat. Berhari-hari tidak ada air. Jangan nak jadikan lawak jenaka apa yang berlaku ini. Ini adalah satu kebenaran. Jadi mereka datang kemari, ya, dengan tak bawa air, kata nak bawa air trailer, sebab itulah dia dimandikan hari ini. Jadi perbuatan menyindir saya. Apa yang saya lakukan ini bukanlah untuk saya semata-mata, tetapi untuk masyarakat di seluruh negeri Selangor, terutamanya di Ampang ini, di kawasan ini. Boleh datang ke sini, tanya dengan jiran-jiran kita. Memang sudah hari yang kelima tidak ada air di sini. Jadi saya menasihatkan mereka, geng-geng PKR, geng-geng ini, jangan menangani isu ini supaya masalah yang sangat kritikal yang dihadapi oleh rakyat negeri Selangor dan Lembah Kelang ini diselesaikan dengan segera, bukan bermain politik semata-mata. Ya. Jadi saya yakin mereka akan datang dan saya mengalu-alukan siapa yang nak datang. Kalau nak datang rumah saya, kawasan